apa khabar semua? Hari ini kami daripada kumpulan Game Melati akan mempersembahkan misi jimat air situasi paip bocor. Jom kita saksikan. Tangan saya kotor lah, nak pergi basuh tangan lah. Alamak, paip bocor. Kena bagi tahu pengawas ni. Okay, jalan. Pengawas, saya nak buat laporan ada paip bocor lah. Okey, kita akan bagi tahu cikgu sekarang. Itu. Cikgu, ada murid laporkan yang paip bocor. Baik, nanti cikgu call tukang paip. Terima kasih sebab maklum. Sama-sama cikgu. Kenapa hari ni tak boleh job? Betulkan paip lah. Hello, saya nak laporkan ni. Dekat sekolah ada paip bocor, boleh datang tak? Kat mana cikgu paip yang tu bocor? Dekat sana. Jom. Oh, sikit je ni. Terima kasih. Berakhirlah sudah drama pendek ini. Kita harus melaporkan kepada guru jika ada paip bocor agar tidak ada pembaziran air. Misi jimat air berjaya. Bye.